Di belakang saya ini ialah salah satu daripada tempat yang bersejarah yang terletak di Ranau, yaitu salah satu daripada persinggahan dalam laluan maut ataupun death march yang telah membawa tahunan perang daripada Sandakan ke Ranau ketika Perang Dunia Kedua. Dan tempat ini terletak berdekatan dengan Pekan Ranau, lebih tepat lagi berada dalam lokaliti Dun Paginatan. Paginatan bukan sekadar sebuah nama dun atau nama tempat, tetapi mempunyai 1001 macam sejarah. Nunuk Ragang, satu mitos yang mengatakan asal-usul bagi kaum kerajaan dusun, juga terletak dalam Dun Paginatan. Dun Paginatan adalah salah satu daripada 3 dun yang terdapat dalam Parlimen Ranau. Dan kali ini, bagi pilihan raya kali ini, Dun Paginatan juga tidak kurang hebat dan hangatnya. Karena terdapat 10 orang calon yang akan bakal berentap untuk mendapatkan mandat dan juga kepercayaan rakyat bagi mewakili Dun ini. Hari ini saya akan menemui salah seorang lagi daripada calon dalam ramai-ramai calon di Ranau ini, yang mana beliau akan tampil dan mempertaruhkan nasib di Dun Paginatan, dan beliau bukan calang-calang orang ya, saudara-saudara sekalian. Karena beliau ialah akauntan yang pertama bertauliah yang pernah lahir di Ranau. Dan seterusnya dalam perkhidmatan awam, beliau adalah individu salah seorang daripada 4 tertinggi dalam penjawat-jawatan awam dengan level perkhidmatan awam Turus 3. Bukan calang-calang orang. Dan hari ini beliau sudah berpencen dan tampil ke lapangan masyarakat dengan aktivisme dan juga kesungguhan beliau membawa panji bunga Rafflesia untuk mendapatkan kepercayaan daripada rakyat. Ayo sama-sama kita berkenalan dengan calon ini. Latar belakang beliau membesar, kehidupan kerjaya beliau, sehinggalah boleh dipercayai sebagai salah seorang daripada 4 jawatan tertinggi negeri Sabah, dan pengalaman beliau memimpin banyak organisasi dan badan korporat, dan lebih penting lagi, manifesto harapan beliau yang akan kita ulas dan sama-sama kita kupas dalam Kamulah Podcast Berani Berubah. Sebentar lagi, jangan kemana-mana. Inilah sosok tubuh yang saya maksudkan tadi, individu di Ranau yang pertama mendapat kelulusan dan juga menjadi akauntan bertauliah yang pertama daripada Ranau, Datuk Rusdin Riman. Apa kabar Datuk? Baik, makasih. Macam mana aktiviti kempen kita setakat ini? Alhamdulillah, setakat ini sangat memberangsangkan dan kita yakin dengan perjuangan dan kempen-kempen yang kita jalankan. Okay, Alhamdulillah. Jadi Datuk dalam tempoh 1 minggu lebih berkempen, sudah pasti jadual tu sangat penuh daripada pagi sampai petang sampai tengah malam, jumpa rakyat bersilih ganti, dan ini bukan dalam tempoh 2 minggu ini saja. Saya ingat track record kalau boleh tengok di Facebook, sosial media Datuk sudah berjalan lebih daripada 1 tahun yang lepas. Jadi bagaimana tahap kesehatan, kecergasan setakat ini masih boleh maintain dia punya pace, Datuk? Ya, betul. Kita bergerak saya rasanya lebih daripada setahun. Bergerak pada mulanya sebagai NGO. Saya cuma menyambung aktiviti-aktiviti saya sebelum saya bersarah, tapi saya telah berjalan sebagai NGO sebab saya rasa itulah keminatan saya sambil melihat keadaan-keadaan di kawasan Paginatan khasnya dan di Ranau Amnya. Jadi selepas itu saya berhenti sekejap dan saya rasa agak boring, tidak ada banyak aktiviti, jadi sambung balik aktiviti-aktiviti NGO saya
dalam setahun ini. Cuma walaupun terasa agak letih, tetapi sebab saya enjoy dengan kerja-kerja ini, berjumpa dengan rakyat, bermesra, bertanya tentang masalah mereka, jadi saya tidak merasa keletihan, malah saya terasa enjoy. Wah, itulah para penonton sekalian, individu yang kita bawakan pada hari ini adalah seorang yang sangat enjoy, seronok dan begitu prihatin kepada isu-isu di lapangan, sehingga kan lelah dan penat itu bukanlah menjadi sesuatu alasan untuk tidak turun dan bekerja di lapangan. Dan Datuk, mungkin saya boleh izinkan saya untuk mengenalkan serba sedikit latar belakang Datuk Rusdi, tetamu kita pada kali ini. Siapakah individu di sebalik pemilik nama Datuk Rusdin Riman ini? Kalau saya boleh bacakan sedikit latar belakang beliau, merupakan anak kejati Kampung Karanaan Ranau, pernah bersekolah di SK Karanaan, di SK Pekan Ranau, dan khususnya menamatkan pendidikan menengah di SMK Mat Salleh Ranau pada 1979. Ya, ya. Dan dapat pendidikan tertinggi, diploma dan advance diploma dalam accountancy di waktu itu ITM, Ya. dan mendapat Master of Administration di Business Administration daripada Edith Cowan University Australia dengan tajaan penuh Kerajaan Negeri Sabah, dan juga merupakan Chartered Professional Accountant daripada Australia. Dan lebih menarik lagi, tadi saya sebutkan pada awal tadi, Datuk merupakan akuntan bertauliah pertama asal daripada Ranau. Ya. Ini adalah satu kebanggaan kepada daerah Ranau secara Terima kasih. keseluruhan. Ya. Ya. Dan tidak cukup setakat itu, beliau merupakan orang dusun pertama menjawat jawatan Bendahari Negeri Sabah, VU6, dengan Music jawatan Yusabi, ya. Dan jawatan terakhir sebagai usaha tetap Kementerian Keuangan dengan jawatan VU4 ataupun Turus 3, antara salah satu daripada 4 jawatan tertinggi dalam negeri Sabah bagi perkhidmatan awam. Ya. Dan pernah berkhidmat di beberapa jabatan penting dalam pentadbiran kerajaan negeri seperti JKR, Jabatan Air, Jabatan Hutan, dan Jabatan Pertanian. Maksudnya pengalaman Datuk sangat luas daripada peringkat pentadbiran jabatan, kementerian, sehinggalah menjadi individu yang terlibat dalam pembuat polisi dan membuat keputusan-keputusan penting bagi negeri Sabah. Lebih khusus lagi dalam Kementerian Keuangan. Ya, jadi 40 lebih tahun. 40 lebih tahun dalam perkhidmatan. Cuti lah, saya bercuti belajar 2 kali. Dua kali, ya. Dan juga mempunyai pengalaman dalam syarikat-syarikat korporat yang dimiliki oleh kerajaan negeri dalam JLC, pengurusi saham Sabah Berhad, Timbalan pengurusi Progressive Insurance Berhad, Air Lembaga Pengarah Sabah Air Aviation, Sazma Aviation, Desa Lestari dan Desa Ketel Senjan Berhad, dan juga pengurusi alumni SMK Mat Salleh Ranau. Zazul, itu semuanya adalah jawatan-jawatan yang amanahkan oleh kerajaan kepada saya selepas saya bersara dari perkhidmatan awam. Sebelum itu sebagai seorang setiausaha tetap Kementerian Keuangan, saya duduk sebagai ex officio dalam lebih banyak lagi syarikat-syarikat kerajaan sebenarnya. Wow. Bagi saya, untuk mendapatkan pengalaman dan diberi kepercayaan berada pada banyak agensi kerajaan yang berprofil tinggi bukan sesuatu yang mudah, tapi berdasarkan kepada merit dan juga keupayaan, kemahiran yang dimiliki oleh Datuk Rusdin sendiri. Baik Datuk, itu serba sedikit tentang latar belakang yang mungkin sudah pun diluncurkan di khalayak. Dia macam resume lah bahkan. Kita tunjuk sama orang kan. Jadi menjadi seorang calon ini, menjadi wakil kepada suara rakyat ini, dia luncurkan dia punya profil diri untuk dilihat, ditimbang-timbang oleh para pengundi, mana yang ada pendidikan, mana yang ada pengalaman, mana yang boleh bekerja, dan di situ boleh jadi satu penilaian. Penilaian lain adalah daripada manifesto, tapi itu kita akan cakap dalam segmen kedua. Tapi Datuk, itu adalah apa yang orang tahu dan orang orang biasanya kita akan tunjulkan dalam resume kita kan. Tapi saya mau tahu apa sisi lain
yang jarang-jarang mungkin Dato cerita. Barangkali latar membesar, oke, di mana membesar, bagaimana keadaan keluarga waktu itu, dan seterusnya. Dato cakap tadi 2 kali tangguh, bukan tangguh, dia Ah, bercuti belajar. cuti belajar dan menaiki tangga-tangga kerjaya sehinggalah boleh menjadi salah seorang daripada 4 ya, yang mempunyai jawatan tertinggi di negeri Sabah dengan jawatan terus 3 tadi. Oke, silakan Datuk. Oke, bila orang melihat saya ini, dia ingat saya ini berasal daripada uh, keluarga yang senang. Tapi sebenarnya saya juga adalah merupakan uh, berasal daripada keluarga yang miskin sebenarnya. Saya dilahirkan di Kampung Karanaan Ranau. Waktu itu di sana belum ada jalan, belum ada jalan macam sekarang. Kalau pergi sekolah pun jalan kaki. Kita ini kampung ini ada 2 tempat. Satu kampung Ubang yang dimana sekolah itu uh, ditempatkan. Jadi kami di kampung Piasau di atas bukit. Jadi lebih kurang 3 kilometer karena berjalan setiap hari pergi sekolah. Menurun bukit, kalau pergi sekolah turun bukit. Jadi setiap pagi bila sampai di sekolah kita sudah basah dengan apa sih? Embun pagi, Embun pagi, belebau, belebau. dusun. Jadi bila naik pula kita lagi basah dengan keringat peluh. Jadi tapi syukurlah di sana itu tempat yang sejuk, tidak lama terus boleh kering kita punya peluh itu. Begitulah kemudian setiap hari sekolah, pergi sekolah, cuma saya bersekolah sehingga darjah 4 saja, darjah 5 dan darjah 6 saya berpindah ke SK Pekan Ranau dan kemudian di Mat Saleh. Itulah. Lepas itu bekerja sebentar sementara menunggu peperiksaan MCE dulu. Kami merupakan pelajar terakhir menduduki peperiksaan MCE English Medium tahun 79. Lepas itu habis um, apa ini lepas keputusan MCE saya mendapat tawaran bekerja di jabatan Ketua Menteri sebagai dulu keranilah sahabat tugas selama setahun. Lepas itu saya bernasib baik. Lepas setahun saya ditawarkan jawatan tetap. Jawatan tetap membolehkan saya untuk memohon belajar. Jadi itulah saya menyambung pelajaran ke IPM. Sekarang juga IPM sehinggalah saya dapat advance. Lepas itu menjadi accountant di jabatan-jabatan kerajaan dan lepas itu akhirnya pada tahun 96 ditawarkan lagi oleh kerajaan, dipilih oleh kerajaan untuk mengambil master in business administration di Adit Cowan University. Wah, perjalanan sebagai seorang anak jati Taranaan, tinggal di kampung, pergi sekolah sudah basah dengan embun pagi, balik sekolah sudah pun basah lagi dengan keringat, akhirnya melahirkan salah seorang daripada antara penjawat awam yang berketerampilan, dan kita berbangga kerana salah seorangnya adalah Datuk Rusdin sendiri. Jadi Datuk waktu itu tinggal di kampung, kira jalan raya, berapa berapa ramai ataupun di kalangan ibu bapa ini yang betul-betul menggalakkan anak-anak pergi sekolah. Sebab kan kepayahan hidup itu biasanya membantutkan keinginan ibu bapa itu untuk menghantar anak-anak bersekolah sebab dia perlukan belanja. Ya, saya ingat waktu itu dalam kelas saya dalam lebih dari 10 orang, 15 orang. Dan saya merasa saya bernasib sedikit dapat meneruskan pelajaran, tapi rata-rata sebilangan besar daripada kawan-kawan yang sebaya dengan saya, mereka cuma sampai darjah 6. Lepas darjah 6, mereka terpaksa berhenti sekolah disebabkan keadaan di mana satu, kalau diorang pergi ke melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah, mereka menghadapi masalah-masalah seperti tempat tinggal,
dan juga perbelanjaan untuk meneruskan pelajaran. Cuma ada satu dua orang yang boleh melanjutkan pelajaran yang diterima tinggal di asrama begitu. Jadi mereka tinggal kadang-kadang orang tua dahulu uh, mengatakan bahwa cukuplah asal boleh membaca, asal boleh menulis, bolehlah selepas sarjana boleh tinggal di kampung membantu menolong orang tua untuk kerja kampung itulah. Jadi saya dengan itu saya rasa terpanggil untuk memberikan bantuan-bantuan kepada anak-anak sekolah supaya mereka dapat melanjutkan pelajaran macam saya. So, di Karanaan itu untuk beberapa tahun, mungkin 10-20 tahun sudah itu anak-anak yang pergi melanjutkan pelajaran daripada sekolah rendah ke sekolah menengah. Saya buat satu satu program yang saya buat sendiri bersama dengan guru besar di SK Karanaan dulu, di mana saya minta setiap pelajar yang melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah daripada anak di kampung Karanaan itu bagi bantuan sedikit untuk mereka melanjutkan pelajaran sebagai galakan dan samping itu meringankan bebanan mereka dan memberikan mereka motivasi untuk pergi melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah. Itu satu usaha yang sangat terpuji, Datuk, karena memberikan peluang pendidikan kepada anak-anak ini sebenarnya memberikan mereka peluang untuk pergi lebih jauh dan mengubah nasib mereka daripada hanya tinggal di kampung dan hanya melihat kepada persekitaran yang kecil itu kepada dunia yang lebih besar dan lebih penting lagi diorang ini boleh ada boleh menjadi sebab kepada keluar daripada kemiskinan ya. Jadi Datuk dalam sepanjang momen Datuk membesar itu kan, kalau boleh Datuk kongsi apa titik yang betul-betul atau beberapa momen yang betul menyentuh hati yang membuatkan Datuk begitu berazam untuk meneruskan pengajian ke peringkat seterusnya dan menaiki tangga-tangga kerjaya dalam bidang penjawat awam itu. Adakah satu momen yang mungkin boleh kongsikan dengan kita punya hadirin? Sebenarnya yang memberikan motivasi kepada saya untuk meneruskan kerjaya dan sampai ke peringkat di mana saya berada dalam Perkhidmatan Awam, sebab saya percaya bahwa kita ini orang dusun, macam mana sekalipun kekangan hidup, kemiskinan, tetapi kalau kita berusaha, semua mempunyai peluang untuk berjaya. Kejayaan itu adalah milik semua mereka yang berusaha. Saya percaya itu. Jadi kadang-kadang dalam profession yang saya ambil ini sebagai accountant, kalau kita lihat dulu dan saya tengok jarang sekali orang-orang kita, orang-orang Bumi Putra khususnya dusun mengambil jurusan ini. Jadi saya kata kalau orang lain boleh buat, kenapa kita tidak boleh buat? Ini profession ini bukan milik siapa-siapa bangsa, sesuatu bangsa, tetapi semuanya kepada yang berusaha boleh mencapai atau boleh mengambil profession seperti ini. Selalunya orang kata kalau accountant ini cuma kita nampak dimonopoli oleh satu kaum, yaitu kaum Cina. Jadi saya buktikan bahwa kita juga boleh berjaya dalam profession yang jarang-jarang orang kita ceburi. Wah, itu sangat menginspirasi Datuk dan keinginan untuk berani berubah, mengubah naratif orang kebanyakan tentang bidang accountant itu telah memberikan satu dorongan daripada diri Datuk sendiri dan akhirnya mencapai kepada peringkat seperti yang ada sekarang. Baik Datuk, Paginatan. Datuk tadi menyatakan Datuk lahir di Karanaan
tapi sekarang menetap secara tetap di Peginatan, atau lebih tepat lagi di Kampung Lohan. Kampung Lohan, Ranau. Dan bila kita cakap tentang keberanian untuk berubah, Datuk, oke? Apa yang Datuk mau lihat paling besar berlaku atau paling utama berlaku perubahan di Peginatan sebenarnya? Dan kenapa Peginatan? Oke, pertamanya saya ini seperti yang sedia maklum saya nyatakan tadi, saya lahir di Kampung Karanaan dan memang di Kampung Karanaan itulah ramai saudara mara yang masih tinggal di sana. Di kampung-kampung di Rambulang yang kita selalu kenali sebagai Sarayo. Serayo, ya. Tapi sekarang ini saya menetap di Kampung Lohan, di mana ramai juga saudara mara yang berhijrah ke sana untuk dulu saya ingat itu kerajaan punya program membuka itu Lohan Settlement Scheme untuk tanam padi, tapi sekarang tidak ada sudah tanam padi disebabkan oleh pencemaran lombong tembaga mamut. Iya. Jadi saya boleh memilih untuk menjadi wakil rakyat ataupun bertanding di dua kawasan ini. Tapi saya memilih Peginatan sebab saya nampak dibandingkan antara dua dun ini karenaan sudah hampir memiliki semua yang diperlukan ataupun dari segi infrastruktur dan kemudahan-kemudahan semuanya sudah hampir-hampir lengkap. Dan kawasan Karanaan ini pun tidaklah daripada saiznya tidaklah sebesar Peginatan. Dari segi jumlah penduduknya pun Peginatan lebih ramai. Dan saya nampak di Peginatan ini apabila saya berjalan menjelajah di kawasan ini, dia masih memerlukan pembangunan dari segi infrastruktur dan juga kemudahan-kemudahan lain seperti hospital dan sekolah. Jadi itulah saya mengambil cabaran untuk bertanding di kawasan Peginatan dan insyaallah menabur bakti kepada para penduduk di Dun Peginatan. Baik, Datuk. Dan saya wajar lah Datuk diangkat sebagai wakil rakyat di Peginatan, dan kita ada satu calon yang bertanding daripada 10 calon, punyai tahap pendidikan, pengalaman, dan kerja kuat, serta yang lebih penting itu sebenarnya Datuk adalah minat untuk mau bekerja, itu minat untuk menyumbang, walaupun sebelum itu bukan wakil rakyat tapi sudah pun jalankan program-program yang begitu merakyat. Dan Datuk, tentang Peginatan lagi ya, dalam pemerhatian Datuk sebenarnya, apa isu sebenar yang dihadapi oleh masyarakat di Peginatan ini? Isu sebenarnya yang dihadapi oleh masyarakat di Peginatan, saya dapati bahwa ramai belia yang berhijrah. Kalau di kawasan saya nyatakan tadi banding dengan kawasan Karanaan dengan kawasan Peginatan ini, saya dapati bahwa apabila saya berhubung dengan ataupun masuk di kampung-kampung bertanya, rupanya ramai belia-belia di kawasan ini yang berhijrah ke negeri lain, malah negara lain untuk mencari pekerjaan. Jadi atas kesadaran itu saya rasa kita perlu memberikan sesuatu menyediakan peluang pekerjaan kepada mereka supaya mereka tidak berhijrah dan mempunyai peluang untuk berkhidmat kepada negeri Sabah dan juga dekat dengan keluarga mereka, tidak pernah berhijrah ke tempat lain. Ya, saya rasa itu satu cabaran yang dihadapi dengan begitu agak kritikal juga sekarang Datuk. Kita pergi kampung-kampung yang kita nampak orang muda sudah semakin
susah sudah kita mau cari, Ya, tapi yang tinggal adalah di kalangan ibu bapak yang masih mengusahakan tanah dan juga lahan yang tersendiri lah. Dan Datuk, dalam sepanjang pengalaman Datuk turun Padang ini, apa antara pengalaman yang paling menyentuh hati Datuk nampak dan tersentuh bila bersama dengan rakyat, khususnya di Dun Paginatan? ya. Saya tengok kemiskinan, kemunduran. Itulah saya rasa masalah utama penduduk-penduduk yang saya lihat yang sangat menyentuh hati saya di Paginatan. Kalau kita melihat keadaan rumah mereka yang usang, sangat menyentuh perasaan dan menyedihkan. Anak-anak pun saya tengok memerlukan penjagaan, tetapi disebabkan oleh kemiskinan uh, di kalangan penduduk-penduduk, maka bila saya melihat anak-anak yang berlari-lari berkejaran begitu, saya akan terasa sangat sedih, dan itulah yang mendorong saya untuk uh, mahu berkhidmat kepada rakyat di Paginatan ini. Memang kita sedia maklum, Ranau memang tersenarai sebagai salah satu daerah termiskin di Malaysia. Daripada 8 daerah, rasanya di Sabah dan Ranau adalah salah satu daripadanya. Saya bertekad, berazam untuk mengeluarkan daerah Ranau ini daripada senarai daerah termiskin di Malaysia. Terima kasih Datuk, sangat menginspirasi. Dan saya kira kita ada satu calon yang begitu kompeten untuk mengisi jawatan itu pada penggal kali ini, dan kita harapkan untuk sesi kedua nanti dalam segmen manifesto dan hala tuju, Datuk boleh mengupas lebih lanjut tentang bagaimana secara teknikal dia ataupun strategi-strategi yang berkesan untuk kita realisasikan impian dan juga matlamat tadi, menjadikan Ranau keluar daripada antara daerah termiskin di Sabah. Rakan-rakan, jangan kemana-mana, kita akan kembali semula dalam segmen yang kedua, lebih mencabar, lebih panas, dan lebih banyak idea. Jangan kemana-mana. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya, Azizul Julirin, host Anda. Dan tetapu jemputan kita bagi episode kali ini, Datuk Rusdin Riman. Baik Datuk, tadi segmen yang pertama kita sudah berkenalan Datuk dari segi pengalaman dan juga perjalanan kehidupan membesar seorang anak jati kampung Karanaan di kampung yang kampung dulu jalan raya pun tiada, elektrik apatah lagi, sumber air pun air graviti saja waktu itu, sehinggalah menjadi salah seorang daripada 4 jawatan tertinggi di negeri Sabah. Dan Datuk sebenarnya boleh saja pilih hidup bersara kan, tenang, senang bersama dengan anak-anak dan keluarga tersayang, tapi memilih terjun ke lapangan politik untuk berkhidmat dengan rakyat. Jadi ini sesuatu yang kita dapat inspirasi begitu besar daripada tokoh ini. Jadi Datuk, sekarang kita mau tanya tentang tawaran-tawaran yang Datuk mau berikan kepada masyarakat Paginatan dan Ranau secara keseluruhan. Sebab Paginatan nih, sebagian kawasan Paginatan pun meliputi kawasan-kawasan dekat dengan Pekan Ranau dan kawasan-kawasan yang rancak dengan aktiviti ekonomi dan juga logistik. Oke Datuk, kalau Datuk dipilih menjadi wakil rakyat Paginatan, 100 hari yang pertama, apa yang Datuk mau buat? Oke, kiranya saya terpilih untuk menjadi wakil rakyat di kawasan Paginatan dalam 100 hari yang pertama. Saya lihat saya ingin memperkasakan khidmat adun dan khidmat adun untuk kawasan Paginatan. Khidmat adun dan tabir urus itu. Maksudnya saya lihat
sekarang ini Adun ini diorang mempunyai wakil di daerah dalam bentuk pejabat UPPM. Tapi sekarang saya nampak ataupun bukan di Ranau sahaja rasanya, di mana di Ranau ini kita ada 3 kawasan DUN. Adun Kundasan, Adun Karanaan, dan Adun Paginatan. Dan saya lihat dan saya perhatikan bahwa semua pejabat UPPM itu dibuka dan ditempatkan di Pekan Ranau sahaja. Sedangkan Pekan Ranau itu di bawah DUN Karanaan. Untuk menjadi wakil yang efektif dan memberikan perkhidmatan yang lebih efektif dan efisien kepada penduduk rakyat di kawasan DUN itu, maka sepatutnya pejabat UPPM yang menjadi wakil kepada wakil rakyat di sana dibuka ataupun ditempatkan di kawasan itu. Misalnya di Paginatan. Kalau di Paginatan kita letakkan sama ada di sekurang-kurangnya di Lohanka, yang di Tanah Rata itu terlampau dekat juga lah, masih jauh lagi rakyat di kawasan-kawasan dalam Paginatan itu untuk berurusan. Jadi kalau di Paginatan sendiri saya rasa lebih sesuai. Dan kalau di ini Paginatan ini dia ada 2 tempat, satu menghala ke Jalan Pantai Timur Sandakan dan satu lagi menghala ke Tambunan. Kita boleh juga membuka pejabat di bahagian di sebelah sana untuk memberikan perkhidmatan kepada rakyat di sana. Maksudnya Datuk mau pastikan rakyat ini boleh akses kepada khidmat wakil rakyat dengan mewujudkan beberapa pejabat wakil rakyat. Pejabat wakil rakyat dalam bentuk ataupun UPPM lah. UPPM, ya. Supaya rakyat rasa dekat sama wakil rakyat kan. Kemudian mudah akses untuk mendapatkan bantuan-bantuan ataupun menyalurkan permohonan-permohonan dan aduan-aduan kepada wakil rakyat. Ya. Baik Datuk. Salah satu segmen yang penting juga daripada masyarakat DUN Paginatan dan Ranau keseluruhan, dan juga mereka ini adalah pengundi di kalangan 60% dari jumlah pengundi, yaitu belia dan orang muda. Dan belia ini pada waktu sekarang kalau mereka tidak duduk di Ranau, mereka akan keluar mencari pekerjaan. Dan kalau duduk di Ranau ini, oleh karena pekerjaan itu tidak banyak, diorang mula berniaga kecil-kecilan. Jadi apa tawaran Datuk kepada para belia, peniaga-peniaga kecil, usahawan-usahawan baru yang ingin memulakan perniagaan, khususnya dalam DUN Paginatan? Oke. Untuk belia-belia ini saya rasa untuk memastikan mereka tidak keluar ke daerah ataupun negeri lain untuk mencari pekerjaan, saya rasa apa yang kita perlu buat itu adalah untuk kita mewujudkan peluang-peluang pekerjaan untuk mereka. Dalam bentuk barangkali kita menjemput para pelabur untuk melabur di kawasan kita, khususnya di DUN Paginatan, dan kita bagi latihan kepada belia-belia ini tentang industri ataupun jenis perniagaan ataupun perkhidmatan yang dibuka oleh pelabur-pelabur di kawasan Paginatan. Mungkin ada perancangan yang lebih khusus apa bentuk pelaburan yang Datuk akan jemput
pelabur kita untuk buka perniagaan itu di Peginatan? Sesuai dengan kita punya produk di Ranau, khususnya di Paginatan, saya rasa industri ataupun industri kilang yang perlu yang sesuai untuk kita buka adalah kita membuka kilang baja, sebab kita tahu di Paginatan ini daerah ataupun di Ranau ini khususnya memang pengeluar ataupun mengusahakan pertanian, kan. Pertanian adalah salah satu daripada aktiviti yang memang dijalankan oleh penduduk-penduduk di sini. Jadi sesuailah untuk kita buka kilang baja, dan kilang baja yang organik lah, bukan yang baja kimia. Iya, iya. Itu juga menjurus kepada kesehatan yang baik untuk kita punya rakyat lah, kan. Gitu. Betul. Wah, kalau ada kilang baja, saya pun tidak payah beli baja jauh-jauh sudah. Saya beli baja durian daripada kilang yang diwujudkan oleh inisiatif Datuk di Peginatan nanti. Dan saya yakin pelabur akan berminat dengan tawaran ini. Karena di Ranau ini saja kita ada ribuan ekar yang menanam durian, buah-buahan, belum masuk sayur-sayuran di Kundasang dan sebagainya. Bagi Datuk, seterusnya dalam bidang Datuk, antara individu yang begitu lantang menyuarakan isu pendidikan, kesehatan di Ranau dan Dun Peginatan secara lebih spesifik lagi. Jadi bagaimana Datuk melihat permasalahan ini dan apa cadangan dan tawaran kepada rakyat Dun Peginatan, isu kesehatan dan juga pendidikan? Oke, pertama soalan tadi kesehatan dan pendidikan, saya jawab tentang pendidikan dahulu. Silakan. Pendidikan kita di Ranau ini, saya rasa kita tidak ada peluang untuk kita punya lepasan sekolah selepas tingkatan 5 ataupun tingkatan 6 untuk melanjutkan pelajaran. Kita sedia maklum, bukan semua yang anak-anak warga kita yang berpeluang untuk diterima masuk ke institusi pengajian tinggi dan universiti swasta ataupun awam. Jadi kita perlu mewujudkan politeknik ataupun sekolah-sekolah yang boleh kita punya anak-anak melanjutkan pelajaran selepas tingkatan menamatkan persekolahan tingkatan 5 ataupun tingkatan 6. Kita di Ranau ini belum ada TVET, jadi kita kena buka TVET di sini. Sedangkan kalau kita lihat di Ranau ini, saya rasa yang paling ramai belia-belia yang menamatkan tingkat persekolahan tingkatan 5 dan tingkatan 6, kemudian tidak ada hala 7. Paling pun terpaksa, itu yang saya nyatakan tadi, terpaksa keluar ke daerah lain ataupun ke negeri lain untuk mendapatkan pekerjaan, dan mereka cuma dapat diterima mungkin bekerja di kilang ataupun sektor perkhidmatan. Ada juga yang mendapat pekerjaan sektor perkhidmatan seperti di perhotelan, mereka bernasib baik dapat latihan untuk kerja-kerja mereka dalam perkhidmatan itu, dan terusnya dapat pekerjaan yang lebih baik, tetapi tidak ada peluang untuk kembali ke sini lah, kan. Iya. Kedua, kesehatan.
Kalau imbas kembali tentang perkhidmatan kesehatan di Ranau ini, saya nampak sebab ayah saya dulu, arwah ayah saya dulu bekerja sebagai pemandu ambulans di Hospital Ranau. Itu dalam tahun 70-an. Saya nampak cuma satu saja orang bilang hospital dulu, rumah sakit di Ranau. Kemudian beberapa dispensary, antaranya Paginatan. Nah, malah Paginatan saya rasanya dispensary waktu itu. Kemudian berkembang. Sekarang Alhamdulillah, dulu saya ingat ada seorang saja dokter yang memberikan perkhidmatan di seluruh Ranau. Saya ingat lagi dari Burma, nama iya, yang menjadi saya ingat ekspertis. Lepas itu sekarang sudah ramai dokter ditugaskan di hospital, dan di dispensary klinik-klinik pun sudah ditempatkan dokter-dokter. Tapi saya nampak kalau yang untuk penyakit-penyakit yang kritikal, kita memerlukan peralatan modern di hospital ataupun di klinik-klinik. Ada dispensary tersebut untuk membelikan kita dapat merawat penyakit-penyakit yang lebih kritikal. Sekarang ini disebabkan kekurangan peralatan modern dan juga dokter-dokter pakar, maka kebanyakan pasien ataupun pesakit yang memerlukan rawatan yang lebih kritikal yang tidak dapat dirawat di daerah Ranau terpaksa dihantar ke daerah ataupun daerah lain seperti Kota Kinabalu, Keningau, Sandakan, dan sebagainya. Dan saya rasa itu wajar kebimbangan itu, sebab untuk warga daripada masyarakat Ranau, Peginatan, antaranya mendapatkan rawatan di ibu kota Kuala Lumpur ataupun Kota Kinabalu sendiri memakan kos yang sangat tinggi, dan terpaksa tunggu queue yang panjang, akhirnya tidak sempat dirawat dan menyebabkan penyakit itu lebih kritikal lagi. Dan saya ingat Datuk sendiri begitu arif dan begitu prihatin tentang ini, sehingga kan ada kalangan anak-anak yang sudah menjadi dokter perubatan, ahli farmasi. Nah, itu menyumbang sekaligus kepada masyarakat ya. Baik, Datuk. Bercakap tentang pembangunan kampung dan community. Okay? Bagaimana Datuk memastikan supaya pembangunan di antara kampung dan pekan Ranau ataupun akan datang nanti pekan Peginatan yang akan diwujudkan itu berlaku secara seimbang, tidak hanya membangun di pekan, kampung masih ketinggalan. Bagaimana mungkin cadangan Datuk supaya pembangunan itu boleh diseimbangkan? Ya, sekarang kalau kita lihat keadaan di daerah Ranau ini, semua pusat perniagaan tertumpu di daerah Ranau, dan di Pekan Ranau ini pun kita sedia maklum, kita punya jalan kalau hari hujung minggu, khasnya pada hari Sabtu, apatah lagi kalau waktu tamu, memang sangat sesak dan jalan jam. Kadang-kadang kita punya penumpang ataupun kita punya perjalanan daripada katakan daripada Sandakan, Tawau, Lahadatu untuk ke Kota Kinabalu. Kalau hari biasa mereka boleh sampai katakan ETA, expected time of arrival di Kota Kinabalu. Untuk bus-bus itu penumpang tuh kalau katakan pukul 3 sampai di sana. Kalau hari Sabtu yang jam, mungkin diorang karena allow
sekurang-kurangnya 1,5 jam ataupun 2 jam delay untuk sampai di sana. Apa tak lagi kalau ada program-program besar diadakan di pekan, memang akan jam. Saya mengikut pengalaman, kalau dari Kundasang saja sepatutnya diambil masa 15 menit ataupun paling lama pun 20 menit, tapi kadang-kadang saya pernah tersekat sampai 2 jam baru sampai di Ranau. Bayangkan. Jadi untuk ini salah satu masalah kalau pembangunan tidak seimbang dari segi macam pembukaan perniagaan, khasnya kedai-kedai lah. Jadi saya cadangkan, saya berhasrat kita kalau kita menjadi wakil rakyat nanti, kita pastikan di Paginatan khususnya. Sebab kalau di Kundasang itu memang sanalah juga jamnya, itu pun kita kena diversify, mungkin kita kena buka Pekanbaru di sebelah Sugud sana, supaya ini kita punya peniaga-peniaga ini akan pergi ke tempat di mana mereka ada peluang perniagaan. Jadi kita ada mungkin yang datang itu yang dari Kundasang tuh mungkin ataupun dari Ranau sendiri mungkin mereka boleh mencari perniagaan atau membuka perniagaan di sana tuh. Begitu juga di sebelah Paginatan, di baru-baru kita tahu sudah ada cadangan untuk membangunkan Pekanbaru. Itulah. Jadi kita harap dianya akan menjadi reality lah. Dipahamkan itu untuk kali keberapa sudah dia buat pelancaran itu. Hari untuk yang kali ini punya kita harap-harap akan dapat direalisasikan. Tetapi sekiranya saya bernasib baik untuk terpilih sebagai wakil rakyat di kawasan itu, saya pastikan ianya akan dapat diteruskan, tetapi kita bukan ambitious sangat, kita buka dari kecil sambil kita develop lah. Yang saya nampak kali itu dia punya sangat sophisticated dan kita tidak ambitious, kita kena buat dari kecil, buka dan biar dia develop in stages. Ya. Itu saya ingat realistik lah Datuk Tidaklah kita bilang terus-terus mau jadi bandar kan. Ya, ya. Dia ada fasa demi fasa, peringkat demi peringkat. Baik Datuk. Oke. Kalau Datuk bilang tidak mau ambitious, tapi saya tetap mau optimis juga lah. Datuk menang pada kali ini, diberi peluang mandat oleh rakyat dan bukan satu penggal, 2 penggal pula, 10 tahun. Dalam tempo 10 tahun, rakyat memberi mandat kepada Datuk. Dan Datuk mau melihat Paginatan ini dalam tempo 10 tahun tuh macam mana dia punya rupa? Oke, 10 tahun. Kita ini long term perancangan jangka panjang. Kita ada beberapa perancangan jangka pendek, sederhana, dan jangka panjang. Kita anggap ini 10 tahun adalah satu perancangan jangka panjang. Jadi saya punya perancangan kiranya diberi peluang untuk menjadi wakil rakyat kepada Dun Paginatan dalam masa 10 tahun. Saya ingin melihat Paginatan ini satu sekurang-kurangnya yang tadi itu Pekanbaru, satu Pekanbaru yang mungkin sekurang-kurangnya kita ada beberapa bangunan kedai lah. 10 tahun tuh mungkin Beberapa blok sudah. beberapa blok kedai yang kita dapat bangunkan, dan kita dapat selalunya kedai-kedai ini orang peniaga-peniaga akan datang, dan sudah tentulah macam pengalaman-pengalaman kita orang-orang pelabur-pelabur terutamanya kaum Tionghoa akan datang. Mereka ini memang kita tahu dari segi ekonomi mereka memang hebat dan boleh memajukan ataupun
menggerakkan ekonomi. Tapi jangan lupa kita nampak sekarang ini ada yang pendatang-pendatang Pakistan ini. Tapi kalau boleh kita hadkan kepada kita punya orang-orang tempatan lah. Sebab kita mau membantu orang tempatan. Kemudian ada satu uh, college community untuk di Paginatan itu. Dua tu sekurang-kurangnya kita mesti adakan lah. Wah, saya daripada dua itu pun bukan lagi ratusan bahkan ribuan masyarakat terutama anak-anak kita boleh belajar dalam Tibet dan menyumbang semula kepada daerah dan Dun Paginatan sendiri. Baik Datuk, dalam Dun Paginatan ini kan ramai belia ni berhijrah keluar daripada daerah kita mencari pekerjaan di ibu kota, Kota Kinabalu, daerah-daerah lain kan. Dan segmen pengundi muda ini adalah sekitar 60%. Apa barangkali pesan Datuk kepada mereka untuk tempoh mengundi yang berbaki beberapa hari lagi ni? Ya, okey. Memang belia ataupun orang muda ini adalah golongan yang boleh menentukan pola politik dan hala tuju, seterusnya hala tuju politik dalam negeri, terutamanya di daerah kita Ranau dan khususnya di Paginatan. Jadi kepada semua belia-belia orang-orang muda yang di luar sana daripada daerah lain maupun di negeri lain, saya mengajak semua agar turun balik kampung sambil bercuti, berjumpa dengan saudara mara dan menggunakan hak demokrasi, hak warga negara masing-masing untuk mengundi dan memilih calon yang mereka rasakan boleh menjadi wakil kepada anda di Dun Paginatan. Terima kasih Datuk. Jadi Datuk sudah menyuarakan masa depan, visi yang begitu jelas dan juga akhirnya pesanan kepada para pengundi itu tidak bermaksud pengundi yang sedia ada itu tidak penting tapi kita coba akses kepada sosial media ini supaya rakan-rakan yang tidak berpeluang untuk mengikuti ceramah dari rumah ke rumah, tidak sempat bersoal jawab pada setiap siri-siri lawatan itu, boleh terus mendengar sendiri daripada Datuk. Dan untuk makluman juga kita sebenarnya bawakan sesi ini secara live juga di TikTok. Dan untuk rekaman ini kita akan siarkan dalam podcast kita. Baik Datuk, saya ingat kita sudah sampai kepada penghujung sesi temu bual kita pada hari ini. Saya doakan selamat maju jaya buat Datuk Rusdin Riman, calon di N38 Paginatan. Mudah-mudahan segala visi, misi dan idea yang dilontarkan sebentar tadi akan dapat direalisasikan dan sudah pasti bukan orang lain yang dapat manfaat ini, tapi anak-anak, generasi kita, orang yang sedia tinggal di sana, peniaga, petani, wanita, warga emas, semuanya akan dapat limpahan manfaat. Dan buatlah keputusan secara tepat pada pengundi-pengundi sekalian. Kita ada seorang individu yang berada pada kedudukan yang tepat untuk menjawat posisi tersebut. Saya kira kalau Datuk Rusdin menjadi wakil rakyat di sana, bukan sekadar saya pengundi Dun Kundasang pun saya bangga juga. Ada orang Ranau yang pernah ada dalam jawatan tertinggi, berpengalaman luas, menjadi salah satu daripada wakil kita di Dewan Undangan Negeri Sabah nanti, insyaAllah. Sekian, jumpa lagi di episode podcast yang seterusnya. Teruskan bersama dengan Kamulah Podcast, dengan misi kita berani berubah, agar segala informasi, inspirasi dan manfaat daripada podcast ini akan dapat disebarkan untuk kehidupan kita yang lebih baik. Jumpa lagi. Okey, makasih. Jangan lupa undi nombor 10. Nombor 10.